Indah terbentang warna raya. Angin berpuput merentas lautan. Dengarkan cerita spontan saya. Hai kawan-kawan, baju dari syurga, tajuk cerita. Di sebuah kampung yang bernama Kampung Budiman, tinggal sebuah keluarga yang serba kekurangan. Keluarga itu terdiri daripada ibu, Ali dan adiknya, iaitu Alia. 2 minggu yang lepas adalah Hari Ayah, dan pada bulan ini telah berlangsungnya sambutan Hari Ibu di sekolah Ali. Setiap murid harus memberikan hadiah kepada ibu mereka. Ali merasa sangat risau kerana dia adalah pelajar yang miskin dan tidak mampu. Sejak dari itu, Ali mula menabung. Seperti peribahasa Melayu ada mengatakan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kawan-kawan nak tahu, setelah 3 bulan menabung, Ali akhirnya dapat membelikan sehelai baju kurung yang berwarna merah. Ya kawan-kawan, warna merah itu adalah warna kegemaran Ibu Ali. Ali pun memberi baju itu kepada ibunya. Ibunya terharu kerana ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang anaknya memberikan hadiah kepada ibunya. Ibunya mengucapkan terima kasih kepada Ali. Dia sungguh terharu ketika itu kerana ini adalah baju yang paling indah yang dia pernah terima daripada Ali. Kawan-kawan nak tahu, Ali pernah memberitahu kepada ibunya bahawa dia ingin menabung sejak dari kecil kerana ingin membanggakan ibu dan ayahnya walaupun ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya tersenyum. Ibunya berkata, "Tidak apa Ali, asalkan Ali beri hadiah ini dengan ikhlas." Pengajaran daripada cerita ini kawan-kawan, kita kenalah menghargai jasa ibu kita. Janganlah kita jadi seperti kacang, lupakan kulit. Juri-juri, nak tahu tak apakah pengajaran yang paling saya dapat daripada cerita ini? Kita kenalah menghargai jasa ibu kita. Sekian.